Kemesraan antara Syed Saddiq dan Bella Astila kini menjadi perhatian ramai dan kebanyakan netizen merasakan hubungan mereka mungkin telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih istimewa. Pasangan ini sering dilihat bersama dalam pelbagai aktiviti, namun kali ini kemesraan mereka semakin jelas apabila mereka memilih untuk merayakan Aidilfitri bersama dengan mengenakan pakaian sedondon. Pada hari raya pertama, pasangan ini kelihatan anggun dalam warna oranye dan selepas itu mereka terus menjadi tumpuan di media sosial melalui perkongsian foto beraya bersama. Terbaru Bella berkongsi di Instagram bahawa mereka beraya di rumah bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan dan isteri Datin Seri Vishanti Harun Khan. Dalam kapsen yang panjang, Bella menyifatkan Vishanti sebagai kakak berlainan ibu yang banyak memberi inspirasi dan nasihat sepanjang tahun lalu. Bella turut mengungkapkan rasa terima kasih kepada Vishanti kerana sentiasa mengambil berat dan memberi semangat positif. Kak V sangat baik, cantik dan hardworking, bikin sayang betul, tulis Bella. Dalam ruangan komen, ramai netizen mengungkapkan rasa gembira dan berharap agar hubungan Syed Saddiq dan Bella terus berkembang ke arah yang lebih serius. Ada yang berpendapat bahawa mereka kini bukan lagi sekadar pasangan untuk urusan pemasaran produk. Guys, ini bukan marketing dah. Maksudnya apa? Kita doakan yang baik-baik saja, komen seorang netizen yang melihat kemesraan pasangan ini sebagai sesuatu yang lebih daripada sekadar promosi. Seorang lagi warga maya harap Bella kahwin dengan Syed Saddiq, sementara yang lain turut menyatakan tidak lama sudah ni makan nasi minyak. Pasangan ini sudah lama menjadi perhatian ramai kerana sering tampil bersama untuk promosi, termasuk semasa mereka mendaki Gunung Kinabalu dan menjalankan aktiviti-aktiviti amal. Mereka juga sering dikatakan memiliki wajah seiras dan serasi, menjadikan hubungan mereka tampak semakin direstu oleh ramai pihak. Keakraban mereka memberi harapan bahawa mungkin hubungan ini akan berlanjutan ke jenjang pelamin satu hari nanti. Semua ini membuatkan netizen semakin teruja menantikan perkembangan selanjutnya dalam hubungan pasangan yang mesra ini. Kemesraan Syed Saddiq dan Bella Astila dalam suasana Aidilfitri mencuri perhatian netizen sehinggakan setiap hantaran di media sosial sentiasa ditunggu-tunggu oleh peminat Bella dan Syed Saddiq. Hantaran terbaru dalam IG Story Didi Astila dan dikongsikan dalam aplikasi TikTok sekali lagi menarik perhatian netizen, di mana Syed Saddiq dan keluarga dilihat beraya di rumah baru Bella. Rata-rata netizen begitu teruja. Komen salah satu peminat, aku seronok tengok siblings Bella dan YBSS. Diorang bawa satu family sekali berkasih sayang. Family Bella punya, family YB punya, sesama beradik sama-sama support, dua-dua kuatkan bonding tu. Komen seorang lagi, mula-mula kita selalu remind YB untuk terus ada bersama Bella, jangan kecewakan Bella. Tapi sekarang kita rilis YB lagi memerlukan Bella untuk kesnya. Moga Allah permudahkan segalanya buat mereka berdua. Terus suka komen ni, YB perlukan seseorang untuk meluahkan, walaupun orang pertama untuk diluahkan ialah parents, tetapi tetap perlukan cinta hati untuk meluahkan. Tular satu video di mana YB Syed Saddiq dan anak sulung Bella iaitu Aiden
Mesra sedang berbual ketika menyambut raya di rumah baru Bella. Komen netizen dalam aplikasi TikTok, "Ha Amika YB Syed Saddiq, macam nilah perasaan Bella bila melayan engkau, barulah buku bertemu luas." Aiden ikut YB bila bercakap detail non-stop dengan tangannya. Ara ikut Bella boleh dengar 5 minit je lepas masuk air. Komen salah seorang lagi peminat, "Bijak betul Aiden, macam papanya Syed Saddiq." Seorang lagi bercakap, "SS dapat anak ekspres sebiji macam dia terus." Seorang lagi berkata, "Tak boleh bayang 2 orang Syed Saddiq dalam satu rumah mampu nak layan." Lancar betul anak Syed Saddiq ni bercakap Inggeris. Siapa yang tidak mengenali dengan pelakon dan penyanyi cantik satu ini, iaitu Bella Astila atau nama sebenarnya Dayang Ara Nabila Awang Astila. Memulakan kejayaannya sebagai penyanyi semasa masih kecil bersama adiknya Didi Astila. Penyanyi kelahiran Sandakan, Sabah ini telah dikurniakan 2 orang cahaya mata dengan perkahwinan terdahulu. Kini dikatakan bahawa Bella Astila sedang hangat bercinta dengan pempengaruh dan ahli politik iaitu Syed Saddiq. Sampai raya pertama baju sedondon memang lebih dari sekadar kawan ni, komen netizen. Baru-baru ini tular satu video yang dimuat naik di laman media sosial TikTok milik Syed Saddiq yang peroleh perhatian ramai. Video berkenaan kini meraih jumlah tontonan sebanyak 5.1 juta. Dalam video berkenaan memaparkan Syed Saddiq dan Bella Astila yang memakai warna baju sedondon dan menggunakan lagu raya yang menggunakan panggilan sayang. Rata-rata netizen teruja melihat video tersebut. Mereka juga mengatakan bahawa Syed Saddiq dan Bella Astila sangat serasi bersama. Pastinya sesiapa sahaja yang mengikuti kisah kemesraan antara pelakon dan penyanyi Bella Astila bersama ahli politik Syed Saddiq sudah biasa dengan pantun ubur-ubur ikan lele itu. Sebelum raya hari itu pun bukan main, sakan mereka berbalas pantun sampai terlupa yang sebenarnya mereka sedang live sambil disaksikan beribu mata yang sedang memandang. Jadi nampaknya selepas raya nanti, ramailah yang menunggu berita gembira. Ubur-ubur ikan lele cepatlah diklaim. Sebenarnya peminat tak sabar sebab sepanjang Ramadan lalu ramai yang kerja sampai tertangguh kerana melihat keakraban pasangan yang pada awalnya sekadar rakan sekerja namun semakin erat bagaikan pasangan kekasih. Ternyata memang menjadi gimik tersebut, apatah lagi selepas klip video tersebut. Hanya masa akan menentukan, merak jalanan akan sentiasa ada untuk menghulur doa dan ucapan tahniah. Raya ini mungkin kita beraya dengan pelbagai jenis kuih yang manis, namun kisah cinta dua pasangan ini nampaknya lebih gulanya lagi. Yang penting cinta sejati tak perlu tergesa-gesa, asalkan berakhir dengan kebahagiaan yang berkekalan. Okay. Dua dah keluar. Ni warna apa? Ini warna orange versi. Ni orange ke? Oi. Kat saya butuh warna. Aku hampir percaya. Okay. Warna peach. Peach. Warna peach. Betul. Carrot bukan. Peach. Pandai. Warna peach. Okay. Warna peach. Peach. Sekejap lagi kita akan
Syah. Syah. Okay. Kita akan sedap tu. Nak tak tu? Makan dulu. So nanti tak bila nanti dia yang biar tadi ada lemang. Dia bukan saya di dalam itu. Ha? Oh. Alright. So, kita dah. Sebenarnya dari tadi. Nak kuih. Tak, orang nak kuih. Ini kopi raya ni. Oh, sorry. Salah masuk. Dia okey. Dua-dua okey. Mana Syah? Tak apa. Sebab dia tidur dulu. Betul, tak biasa syuting. Syuting memang agak lama. Lepas tu betulkan kotak yang samping tu. Lepas tu buka kotak tu kan ada kotak bawah kan. So macam buka. Dah letak. Kami tengok kompor ni. Mana? Adakah benar mek begini? Sudah Hai. daripada Janganlah ganti dengan saya. Nanti Pima Beli tak boleh jual. Baik kita kekalkan dua orang. Satu yang ni, satu lagi yang ni. Kita kekal je dengan yang ni. airdrop. Apa dan hidup ni kesakitan. Dia tu dah dia cakap dah Macam ni? Apa? hidup masuk apa ni? Macam mana? Kan ayat yang dia selalu cakap Australia faham kan? Dia dalam hidup ni sebenarnya hidup ni betul kan? Dalam hidup ni lagi mati. Uish. Apa pun? Faham? Saya nak buat. Mana? You duduk di situ. Kamu duduk aja di situ. Ini saya duduk kan? Ya, ntar Fiber datang ke Bila sini. masuk dari tepi. Dari tepi. Buatkan kopi lah. Dia dah masuk cik. Boleh kan? Ya, besok dia kerja. Bella tu. Apa? Dia cakap Bella terlalu random. Kalau dia mengantuk, dia kena tengok sini. Cepat sekali. Okay. Boleh ke? Boleh, ni hilang kamera mata. Bubuh sebotol. Lagi, tuang lagi. Buka pula. Bagi minyak angin. Belum raja bagi dah nangis. Kalau bagi minyak angin ni 2 minggu mata dia terbuka. Tak boleh tutup dah. Okey, aduh. Beli batu merah. Oh, sebab Asap ke ni? Contact lens?
Tisu? Tisu please. Tisu Tisu masuk. Ya, esok masih bersidang lagi. Kita akan pergi ke parlimen. Tadi apa? Nefcon? Nefcon? Okey. Nefcon. Nefcon okey. Kalau first pakai memang pakai tisu. Dia okey tapi dia okey. Esok kita akan ke parlimen. Parlimen akan bersidang sehingga Dia ikuti jadi. 6 Mac. Sesi betul putih lah. So, esok saya pun akan ke parlimen lah. Oh, yang Selasa tu memang pergi setiap hari. Cuma Selasa adalah giliran bahas untuk usul titah diraja. Jadi tanya ialah Selasa petang. Saya pun dah update dekat TikTok saya tadi dan juga social media yang lain. Hari yang lain masih pergi ke parlimen untuk berbahas isu lain. Cuma Selasa petang dari kurang pukul 3 ke 4 ada giliran bahas berjagung. Lapar. Tengok handphone orang lain sini. Dia dah buka dengar dah. Tapi dah menangis. Dia cakap saya berlaku juga naskah. Yang tadi kabel susah. Okey lah. Ini Nak makan ni? pastu hasilnya tu. Okey, jom mami. Tengok lagi. Tak ada muah. Mau cancel last minute. Yang tadi pastu hasilnya tu. Mau cancel last minute. Saya tak ada mic tau. Okey. Tengok lagi kita tunjuk lain. Sahabat ni dah nak shoot balik. Mic masuk. Ni. Terima kasih. Aduh ya. Kita lagu raya kita tak buka radio ke apa. Kita pakai live terus. Lagu tu lagi. Saya buka dulu. Lagu raya ada? Di mana? Lagu raya masuk. Sedih dulu. Ya. Apa ada lagu raya? Okay. Ready? Ready. Set. Camera roll. Saya duduk je. Duduk je, nanti saya datang. Terima kasih ya. Sama-sama ya. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Hari hari acara. Surprise. Wah. Datang universiti suka. You beli semua ni? Ah. Macam ni sekali. Ya. Cuba tengok. Buka lah, buka lah. Wah dia. Angkat. Dia buka ni. Nampak di belakang. Nampak di belakang. So, kita kena. Ya Allah, sorry kan. Sorry lah. Okey lah. Duduk itu dia menghadap sini dah. Ini Dia puncanya. macam pandang bagi macam tu je. Okey. Ya? Saya buka semua. Buka sebab ada minta bawah. Ini masuk lagi. Saya boleh? Masuk lagi. Kenapa buruk siku? Kenapa boleh situ? Pada siku Cepat. cantik je. Siapa ada jawapan tolong bagi. Dia tanya pula kenapa buruk siku. Lawan ni? Oh, tak ada jumpa lagi. Ready, cam, speak. Roll and action. Go. Come on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa tu? Surprise. Bukis ke? Bukan. Oh, ini lagi dahsyat bukan bukis ke? Yes. Serius saya beli semua. Banyak lah. Yalah, saya beli untuk I, beli untuk dia pula. Wah. I hope you like it. Wah, itu dia samping. Dia samping semua ni. Tapi dia buka Inggeris. Kalau tak nampak, Ada merajuk. cepat lagi buka. Okey. Wah, I like ada cantiknya. Kan? Wah, semua ni ada. Yes. Hitam dia pun stylish. Mhm. Look very exclusive. Wah. Wah, siapa ada poster lagi? Ya, nampak dalam ni. Termasuk dengan samping tebal ni. Ya betul. Warna-warni. Ya betul.
RM5. Janganlah susah-susah. Nampak mahal tadi berapa? RM300-400 semua ni. Dengan sultan, baju Melayu penuh. I tahu you akan kejap. I think aku boleh bel sebab you akan rasa beli mahal. Tapi nak tahu tak, I beli semua ni, yang ni sebenarnya dapat free. Bunta ni pun dapat free. Ha? Free? Free, bunta ni pun free. Jangan sembang lah. I tak nak sembang. Nanti credit card tak boleh pakai lepas ni. Tak, murah. Tak berapa. 100 lebih je semua ni. Jangan sembang lah. 100 lebih. Tak percaya lah. Jom kita pergi Oscar lagi. Makanan kucing ni mahal lah. Kan nanti tak boleh bayar untuk beli makanan kucing sebab ni Okay, 400 kita je. sekarang dah pasal kucing. Sekarang ni kita percaya harga satu bil. Kita jom pergi Oscar lagi sekarang. Jom. Sekarang? Yes. Okey. Jom. Saya tak percaya. Nice. 1K. So, Okay. Next scene guys. Serius lah, 100 lebih? ada komen tentang dia punya lakonan tadi. Okey ke tak? Ya, Game masuk game. dia memang itu. Kalau tak masuk kucing, memang dah terus kena retake balik. Tadadad. Carikan kucing. Allah. Waalaikumsalam. Hai semua. Mas balik video ni. Kau jangan gila. Ya Allah, tu kan first time. Okay, thank you so much. Cute-nya begitu. Ya Allah, Bella selalu risau kalau banyak sangat kawa. Tak tahu lah kalau orang pernah juga macam orang tu kalau banyak sangat kawa nanti boleh nangis. So thank you yang korang buka lah dulu. Jangan nanti korang tak makan lah semua. Nanti insyaAllah malam sikit ke nanti kita buat lagi. Malam sikit. Agak sini malam pula korang ada apa? Taklah. Dulu weekend kan. So kita macam ni ya Allah. Dia kat sekolah kamu dulu kan. Dia memang selebet. Dia kat sekolah kamu dulu. Sabar je lah. Okay. Bye. Tadi apa? Tadi raya? Bila tadi apa ni? Bye, thank you so much. Ya Allah. Okay lah. Sedikit je. Pekat sangat kau ustaz tak bila tengok realistik semua. Bye, thank you so much. Terima kasih banyak yang setia sendoa. Alhamdulillah cakap benda baik. Orang memang sangat baik. So bagi kita sama-sama semua, perbaiki diri kita jadi baik. InsyaAllah walaupun kita banyak kekurangan.
Okay, sorry, bye. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum.